jersey ya bro? Hai. Jersey France dengan jersey Brazil. Betul. So kenapa pakai jersey ni tidak nak? Ini Zidane. Seedorf ni. Seedorf tahun 94. 94. Salah seorang tu lah. 3 tahun. Benar. 94 aku baru 6 tahun. Tahu dalam macam tu lah. 6 tahun, yes. Jersey France tahun 94. Saya suka jersey retro. Sebab macam jersey yang terbaru ni kan macam awam, ramai sangat pakai. Jadi kita cari yang retro lah. Macam ni lah. Ini yang World Cup 2022 punya. Tapi aku ada baju World Cup tahun 98. 98. Brazil. 9 Ronaldo. 98 yang Ronaldo dengan bukan depan kan? Ya, itu 22. 22. Ada sebelum ni. Itu Brazil lawan France. Ah. France menang. So maybe boleh update sikit lah your live sekarang ni, apa perkembangan baru sekarang? Baik, terbaru daripada kita orang adalah kita orang dah announce konsert yang kita namakan konsert Trilogy. 18 Julai 2026 adalah Ini dah. 18 Julai 2026 adalah tarikhnya. Trilogy maksudnya Trilogy 3 orang, betul. Siapa Satu orang lagi ketiga? adalah Fik Halim ataupun Fik Mentor. Kita orang bertiga di atas satu pentas. Yap. Pastinya show ni bakal rock lah. Ya. Bakal rock. Let's go. Tiket korang dah boleh dapatkan dah. Link pembelian tiket online semua ada dekat kita orang punya bio profile. Klik je Tempat Insta. Ipit Pillar. Astana Putra UPM Serdang. So memandangkan bulan ni adalah bulan Piala Dunia. Okey. Ada keberangkalian tak korang pakai jersey Piala Dunia kat konsert ni? Masa rehearsal boleh lah kot. Masa rehearsal boleh lah pakai jersey. Dia tak rock kan? Sebab kita dekat atas pentas. rocker. Kita bukan footballer. Footballer kita orang hobi main bola. Alright. Minat memang main bola. Tak Okay, pentas last kita sekali lah, rock. belanja sikit prediction siapa menang Piala Dunia tahun ni? Aku rasa aku nak teka underdog lah. Ada dog Underdog. Aku rasa antara dua underdog ni akan pergi jauh. Morocco ataupun Japan. Very bold statement Ya, untuk ya, Wira, ya. Brazil. Sebab apa Brazil pun dengan Morocco pun tak lepas. Macam mana aku kan? Sebab apa nombor 9 ni tak main. Itu dia. danger. Danger. Siapa Dia bang nombor 9? nombor 9 ni dia ada show. Dia tak boleh main bola. Okey. Macam aku pun dia banyak. Siapa hang pilih tahun ni Piala Dunia? Kalau ikut aku ada mix Holland, aku tak minat Holland. Aku minat Brazil ni dulu. Okey. Tapi last tahun 2022 dia orang menang kan. So menangkan semalam pun dah seri. Japan kot. Asian. Gitu Hidup semua. lalang. Kan. France. Jepun. Dan Jepun. Alright, thank you bro. Yes, let's go. Alright.